Itu yang maksudnya, dia murah-murah tapi KM dia tu sikit je. Dia cons dia kat situ lah. Dia belum ready lagi, faham tak? Aku rasa kalau betul-betul nak beli, boleh beli. Tapi kau punya range planning tu kena padu lah. Maksudnya kau kena tahu, okay, kalau aku bawa daripada sini, dekat sini boleh isi, lepas kat sini aku boleh isi kat sini, balik aku guna singgah sini. Maksudnya dia kena planning. Betul. Kalau kau tak planning betul-betul, takkan nak panggil towing. Takkan towing, berapa ramai orang nak bagi towing. Itu isunya, maksudnya. Yelah, kalau kereta dia habis bateri, boleh cucuk power bank, tak apa. Betul. Itu isu dia sekarang ni, handphone ada power bank. Sekarang ni EV tak ada power bank. EV tak ada power bank, dia ada towing je. Towing je. Dia ada towing je. Takkan nak panggil towing, segan lah. Kau bayangkan Tesla naik towing sebab tak cukup charge. So maksudnya teknologi tu sangat bagus, tapi dia belum ready. Aku look forward untuk EV ni. Betul. Dan aku pun boleh jamin lah, aku bakal pengguna EV lah in the future. Of course. But not bukan dalam masa terdekat lah. Maybe 2 or 3 years nanti next kan, mungkin aku akan consider EV.